Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat mi kuah simple. Okey, jom kita tengok caranya. Mula-mula sekali kita kena panaskan sedikit minyak dah. Lepas tu kita akan tumis bawang Holland, bawang putih dan cili padi yang kita dah potong siap-siap. Macam bawang merah ni, kalau kita nak buat mi kuah ni, kita tak guna pun bawang merah dah. Sebab kita guna bawang Holland. Bawang Holland ni dia lagi sedap untuk buat mi kuah daripada kita guna bawang merah. Tapi kalau tak ada bawang Holland, awak boleh je guna bawang merah dah. Lepas tu bawang ni kita tumis bagi dia layu sahaja. Lepas tu barulah masuk ke isi air yang dah kita potong. Kalau nak sedap, dia kena campur sikit dengan tulai air. Jangan isi sajalah. Biar ada tulai-tulai. Barulah sedap dia keluar rasa air tulai air tu. Macam nak buat mi kuah ni pula, dia tak sesuai lah kalau kita nak letak macam udang. Kalau sotong, sedap. Tapi kalau udang, dia tak berapa nak sesuai dah. Kalau nak, orang kata nak sedap lagi, letak air je. Ni kita tumis bagi air tu masuk, barulah kita masukkan air. Air ni bergantung pada kita nak buat banyak mana, nak kuah tu banyak mana. Macam saya ni, saya buat satu pack mi tu, satu bungkus. Satu bungkus dalam 400 gram mi tu, kata tak banyak sangat lah kita guna air ni dah. Lepas tu kita biarkan dia betul-betul mendidih dulu. Barulah kita masuk ke telur. Telur ni antara bahan wajib jugalah. Sebabnya kita masuk ke telur ni, dia boleh pekat ke kuah. Lepas tu dia akan rasa lain, rasa sedap kalau kita letak telur. Lepas tu jangan cepat nak kacau lah. Biar telur tu betul-betul masuk. Kalau awak tu kacau, nanti telur kuning tu dia hacur. Nanti jadi kelodok mi kita tu. Jadi berkelodok sangat dah. Ni kita biar dia masuk dulu. Lepas tu barulah kita tambah ke perasa dia. Ni macam saya ni, saya letak kicap sotong ataupun letak sos ikan. Kalau kita letak kicap sotong ataupun sos ikan, auto dia jadi sedap. Dia berasa dia, bau dia tu lain. Lepas tu kita tambahlah garam dengan gula. Garam dengan gula ni kena letak biar rasa masin manis sikit. Ada rasa lemuk dalam mi kuah kita ni. Kalau orang Kelantan dia tak panggil mi rebus lah. Dia panggil mi kuah. Kebanyakan panggil mi kuah dah. Kita buat yang simple-simple saja. Lepas tu kita masuk ke bahan sayur. Ni saya masuk ke sawi. Kalau nak sedap lagi, nak rasa manis, masuk ke kubis. Kubis dia sedap dah kalau kita masuk dalam mi kuah. Ni kita tambah ke tomato dengan lada besar tu. Lada merah besar tu kita potong-potong. Saja je. Kata nak buat hiasan, nak bagi nampak menarik. Dia tidak wajib pun. Tidak wajib pun dah nak masuk tomato ataupun lada tu. Ni kita nak masukkan mi kuning. Mi kuning ni saya basuh dululah. Lepas tu kita sejak. Dia setengah mi kuning tu dia ada rasa kapur. Bila ada rasa kapur, kita kena basuh dululah. Tu scare dia. Kalau macam setengah mi kuning tu, dia tak rasa pun kapur. Jadi tak perlu nak basuh pun tak apa dah. Tapi nak kata nak molek, nak selamat, nak bersih, kita basuh lah. Lepas tu kita biarkan dia betul-betul mendidih. Ni mapuk dah. Macam betul-betul mendidih ni kita kata boleh angkat dah. Kalau kita biarkan dia lama, nanti mi kuning kita tu dia akan terlalu kembang. Setengah orang dia suka kalau makan mi kuning tu dia kembang dah. Bila kembang ni dia akan hilang lah kuah tu. Tak ada kuah lah. Sebab mi tu akan serak pada kuah tu. Dah setengah orang dia buat buat kuah dulu, barulah masukkan mi. Nak makan tu baru letak mi. Boleh juga, tapi saya suka buat cara ni, dia rasa lagi sedap daripada kita buat asing-asing lagu tu. Ni saya nak hidangkan lah dah mi kuah yang sangat simple tapi rasa dia tu sedap. Dia ada rasa dia tu, kata unik lah, rasa dia memang sedap lah. Nanti yang mana tak pernah makan, tak pernah buat lagi, boleh cuba. Lupa nak bagi tahu awal-awal tadi. Kalau awak nak lagi sedap mi kuah kita ni, awak masukkan daging. Daging tu potong halu-halu, lepas tu tumis. Tak perlu masukkan air, masukkan daging. Yang tu bertambah-tambah sedap. Lagi sedap air daging tu. Ni saya nak makan dengan cili oil, lepas tu ada lada jeruk ni. Lepas tu ada juga cili flake. Kalau kita macam tak ada bahan-bahan yang saya letak ni, awak letak sos cili, letak kicap, lepas tu perah limau. Biar dia ada kata rasa masam-masam, pedas. Kalau kita makan pun rasa selera. Macam saya ni, saya tak perah limau dah lah. Sebabnya kita dah letak lada jeruk. Lada jeruk tu dia ada rasa masam, dia ada air cuka dia dah. Dia sedap lah. Dia akan balancekan rasa manis, pedas. Memang sedap sangat-sangat deh. Boleh cuba buat lah di rumah kalau kata
nak makan waktu petang, waktu malam, memang sangat sesuai untuk kita buat mi kuah yang ringkas, yang mudah, pasti semua orang boleh buat. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.